Okay geng, so jangan lupa subscribe, bantu sikit subscribe, nanti aku boleh buat lagi macam mana untuk korang senang nak buat rumah kan. So kat sini aku nak cerita pula macam mana nak kira konkrit. Kalau contohlah kau nak order dekat batching plant konkrit kan. So macam mana nak kira. So aku tunjuk satu yang besar punya biar senang So ibarat dia gini. Contohlah kau ada 20 biji footing. Saiz dia 900 kali 900. Tinggi dia 300. So nak kira footing ni untuk satu biji 0.9 kali 0.9 kali 0.3. So 0.9 kali 0.9 kali 0.3. So kau akan dapat sekitar 0.243 meter cube. So kat sini sebab kau ada 20 biji footing. So nak tahu footing tu pakai berapa konkrit, kau kali lagi total ni dengan 20. So bermakna untuk kau konkrit footing yang saiz 900 kali 900 kali tinggi dia 300, kau perlu order dia punya kuantiti 4.86 meter. So kalau kau nak order dekat luar batching plant, kau boleh order 5 meter. Ini mesti fix peak mati punya. Kalau kau buat rumah, senanglah order macam gini. Tapi kalau kau buat bangunan yang besar, kuantiti yang besar, aku rasa 5 ni pun tak cukup kalau gini. Sebab kalau macam under client, dia nak buat slum. Tapi kalau kau sendiri punya yang beli, kau tak payah buat slum So pakai ini saja, 5 meter. So macam mana nak buat bancuhan konkrit, itu hari pun aku dah ajar grade 20, grade 25, grade 30. Tapi kalau untuk footing punya ni, kau mesti nak kena pakai grade yang bagus, sebagus-bagusnya 30. Itu hari aku ada ajar kan. Pergi tengok balik kat video yang lama, grade 30. Footing ataupun pile cap, mesti nak pakai grade 30 bagus. 30 ke 35, tapi 30 pun dah cukup lah. So untuk 20 biji footing yang saiz 900 kali 900 kali 300 tinggi, kau cuma pakai 5 meter untuk 20 biji. Maknanya kalau kau ada tiang rumah, kau ada 20 tiang. Tapi rumah biasa tak banyak tiang lah, paling 10, 11 ni. Tapi ini kalau kau nak buat rumah besar lah ibaratnya, contohnya gitu. So dengan footing yang sekian, so cuma 5 meter. 5 meter ni yang aku tahulah 1 meter kalau grade 30 lah. Kalau tak silap sekarang dia pun dah tinggi. Kalau tak silap akulah dalam 300 macam gitulah. So kalau 300 kau kali dengan 5 meter, kau dah kena keluar 1,500. Ini kalau tak silap lah harga Aku cuma biar senang kira lah. Ibarat 1 meter tu 300, kau tanyalah batching plan berapa dia buka. Kalau grade 30, sebab makin tinggi grade lagi mahal daripada grade yang rendah-rendah tu So kalau tu kau kena sampai 1,500, nanti lori sampai kau tinggal boom. Tapi kau tak pakai banyak masa lah kalau macam gini. Mungkin untuk kos satu hari tu, 1 lori konkrit. Nombor 2, mungkin kau pakai JCB. Nombor 3, kalau dah macam gini, kalau kau pakai JCB, kau pakai 1 orang pun dah cukup untuk kerja konkrit tu. Tuang je lah JCB, dah kau ratakan. Mungkin pakai tong ke, pakai bakar. Macam mana lah. Kalau lagi bagus, 2 orang lah. So kos 2 orang, cakaplah 1 orang 100, kalau 2 orang 200. Campur, kalau kau pakai JCB ataupun kereta tolak ke, mana-mana pun boleh. Kalau buat rumah, kalau nak senang ke JCB, mungkin JCB sekarang 600 harga dia. So lepas tu konkrit 1,500. Boom. So untuk hari kau nak konkrit foundation je, kau dah kena standbykan duit dalam RM2,200. Tapi kalau kau nak orang yang bancu yang itu, kira dia buat tak sampai 1 jam siap. Tak sampai 1 jam siap tau. Ini kalau kira cerita konkrit saja. Sampai 1 jam dia boleh siap. Tapi kosnya 2,200. Tapi kalau kau nak macam orang yang
konkrit slow-slow bancuh ikut grade yang aku bagi macam mana cara bancuhan tu, kau nak dia kerja full time satu hari tu, berkemungkinan 5 meter ni banyak tau, 5 meter ni banyak. Tapi tak mustahil dia boleh konkrit. Mungkin dia perlukan konkrit mixer, kau kena standby. Konkrit mixer orang mungkin kau kena pakai 3 orang. Lepas tu konkrit mixer satu ada diesel mungkin RM50. Okay, so kau dah tak payah pakai JCB, kau pakai 3 orang ataupun 4 orang ke. Okay, ni 400. Lepas tu konkrit kau bancuh sendiri dari simen macam RM20. Berapa kau pakai, mungkin dalam 50 bag, 50 kali 20, sudah berapa? 0, 0, 0, 10. Tengoklah berapa yang kau pakai. Aku tak tahulah, cuma kira lah macam tu. So, sebenarnya lagi jimat yang kerja daripada pagi sampai pukul 5 tu konkrit bancuh sendiri. Tapi guna kuantiti grade ikut yang cara bancuhan yang dibagi tahu. So, nak kira kuantiti konkrit macam gitu je lah. Panjang kali lebar kali tinggi. Dah, settle. Okay, itu kalau footing. Contoh, bila kau nak konkrit slab. Cakaplah slab tu panjang dia lah 10 meter. Yang ini 9 meter. Contoh tebal ni 150 mm. So macam mana kau nak kira? Sama je kira dia. 10 kali dengan 9 kali dengan 0.15. So ini untuk lantai bawah kau cuma pakai 13.5 meter. Okay, 13.5 meter. Kalau ground slab aku sarankan grade 20 pun dah cukup. Tak payah grade yang mahal. Grade 20 ni mungkin kalau sekarang sekitar dalam 230 ataupun 250 lah, tu macam lah. So kau kalilah 230 kali dengan 13.5, jeder. Untuk konkrit je 3,100 kalau order mahal. Tapi kalau bancuh sendiri, untuk kuantiti yang 10 meter ni orang nak pakai ramai. Kalau kau bancuh yang pakai lori, mungkin lori boleh ghostan sampai belakang, buang berak. Mungkin kau pakai 4 atau 5 orang tarik. Itu kalau kau kasar lah. Atau nanti kau nak taruh mozek kan. Bolehlah pakai macam tu. Lori tinggal naik, tak payah pakai JCB. Kan dia ada corong, buang macam tu. Okay. So, ini cara kira kuantiti konkrit panjang P kali lebar kali ketebalan. Tebal. Okay. Ni kalau ground slab. Tadi footing, ni ground slab. Sekarang kalau kita contoh contoh. Kau nak konkrit beam. Contoh beam tu okay, ground beam 230 kali 600. Okay, contoh panjangnya ni 20 meter. Okay, cakaplah ada sini pun sama 20 meter. Cakaplah sini 10 meter. Biar senang kira lah geng. Ni pun 10 meter. Okay, berapa nak pakai? Okay, untuk yang nombor 1 tu 20 kali dengan kalikan 0.23 kalikan dengan 0.6. Okay, untuk beam ni saja kau perlukan 2.76 meter. Okay, kalau ni pun samalah 2.76 meter. So, untuk yang kat sini pula, kau tengok 10 meter kalikan dengan 0.23 kalikan dengan 0.6. So, sini kau cuma pakai 1.38 meter. So, macam itu je kira konkrit. Okay. Ini kalau beamnya lah, saiznya 230, tingginya 600, panjangnya ikut sekian lah. Itu cara kira. Okay. Kalau kau nak kira tiang, okay, kalau nak kira tiang, okay, cakap ni ground beam dah ni, kau nak konkrit tiang ni tinggi 2.6, saiz tiang ni, okay, cakaplah sini 300 kali 300, contoh. Okay, lepas tu tinggi dia 26. So, senang je. Kau kena buat 0.3 kali 0.3 kali dengan
2.6. Tinggi tiang tu 2600 contohnya lah. So kau pakai 0.234. Cakaplah rumah kau tu ada 10 tiang. 10 tiang. So kau kalikan dengan 10. So sama dengan kau pakai 2.34 meter. Okay, simple tak? Macam itu je cara kira konkrit. Okay, kalau contohlah kau nak kira konkrit yang ada slab, kau buat 2 tingkat rumah. Okay, 2 tingkat rumah. Cakaplah ni satu besar macam gini. Lepas tu ada beam. Ada beam. Okay, ni beam. Contoh Okay, ni beam. Okay, ni lepas tu tebal dia ni 125. Cakaplah tebal dia 125. Okay, so cakaplah ni 10 meter biar senang kira Ni pun 5 meter biar senang kira. Untuk kira konkrit, first kau kira slab dulu. 10 kali 5 kali dengan 0.125. Okey, untuk slab lantai ni, untuk tingkat atas ni, mungkin kau cuma pakai 6.25 meter. Okey, tapi kau kat sini ada beam ni. Okey, yang ni beam ni. So cakaplah beam tu saiznya 600. 600, lepas tu lebarnya cakaplah semua 125 contoh Lebarnya 125. Okey, bila dah macam gini, kau kalikan lah contoh 5 meter kan. 5 kali 0.125 kali 0. Tolak 125 daripada 600, maknanya 475. 0.475 kali 0.125 kali 5 meter. So kau cuma satu ni, kau cuma pakai 0.29 0.3 lah, 0.3 meter. So tu 0.3, 0.3, 0.3, 0.3 jadi 1.2 meter untuk beam. Lepas tu yang melintang pula 10 kali 0.475 kali 0.125. So ini kau pakai 0.59. So kau kalikan dengan 4 sekitar. Untuk 4 beam ni pula, ni kita kira kasar je So 2.375. Kau campurkanlah 1.2 meter. Lepas tu 6.25. So itu je lah. So campur 1.2 campur 6.25. Okey, untuk slab panjang 10 meter, lebar 5 meter, tebal dia 125, semua beam size 600 kali 125, kau cuma perlukan 9.8 meter. 9.825 meter maknanya genapkan order 10 meter. Satu lori besar. So, kalau super structure macam ni, atas punya slab, aku sarankan, macam kita cakap lah, pakai grade 25. Okay, grade 25. Kenapa aku cakap macam itu? Kalau kau pakai order punya, kau boleh buka dalam masa 3 hari dah boleh buka. Tapi kalau kau bancur punya, mungkin lambat sikit lah. Mungkin 7 hari baru buka, macam tu. Tapi kalau spek yang betul-betul dari JKR, kau perlu 28 hari baru boleh buka. Tapi biasa kalau bangun kontraktor yang selama aku kerja tu, yang aku tahu dia orang 3 hari 4 hari dah start buka lah. Dah start buka beam tepi. Hari keempat mungkin dah buka taipan. Tapi slab masih support. Nanti dah sampai hari ke-7 ke-8 gitu baru buka slab. So inilah cara kira konkrit. Okay. So aku harap apa yang aku share ni dapat membantu kau macam mana nak kira konkrit. Macam mana kalau tak nak order dekat plan, kau boleh ikut yang cari yang kat belakang-belakang macam mana nak dapat grade 20 ke, 25 ke, 30 ke. Cari dekat video belakang-belakang. Grade konkrit, grade 20, 25, 25 cara bancuhan dia. Kat situ kau boleh tahu berapa yang diperlukan untuk kekuatan strength konkrit kau tu. So lebih kukuh. Ni kita baru cerita ni kita belum cerita besi dulu. Kita cerita step by step. Okay. So ini sekarang cara kira konkrit. Tiang ke, ground beam ke, ground slab ke, slab, suspended slab ke apa semua. Alright. So semoga bermanfaat untuk korang. So jangan lupa share. Harga tu kau boleh google ataupun tanya batching plan. Mungkin grade 20
185 ke 215 ke, nanti grade 25 mungkin 240 ke 250 ke, mungkin grade 30 300 ke 320, aku tak tahu. Tapi kita ini sebagai ilmu, lebih kita anggap je lah harga dia lebih kurang macam itu. So kau boleh estimate rumah kau berapa. Sebab sebenarnya kalau panjang 20 meter kali dengan 9 meter, lepas tu ada 4 dinding, macam bilik sebelah sini, bilik sebelah sini, kau tak pakai banyak mana geng. Okay. So, semoga bermanfaat. Bantu subscribe, share, komen apa yang kau nak tanya. Nanti aku boleh bagi tahu lagi. Okay, terima kasih.